So siapa yang cari charger telefon yang baru, nak cari yang berkualiti tapi harga berpatutan, yang boleh charge Android dan juga iPhone, boleh dapatkan charger ni. Yodex USB-C dan Lightning reverse charging. Cantik kotak dia, color putih dan hijau. Kita akan dapat satu PD gun charger 35W, USB cable Type C kepada Lightning, Lightning kepada Type C, dan juga satu user manual. Charger dia jenis 3 pin. Dia ada tulis 35W quick charger model GA37. Bahagian tepi ada tulis Yodex gun 35W. Kat sini kita boleh nampak dia ada port USB Lightning dan juga USB-C. Bila kita pegang tu, rasa dia punya produk ni memang berkualiti, 100% original. Dan yang ni dia punya kabel. Kabel dia panjang, lebih kurang dalam 1 meter lebih. Jenis yang berkualiti disaluti dengan kain mesh untuk ketahanan yang lebih lama. Satu kabel ni dia boleh charge iPhone dan juga Android Type C. Kalau nak charge iPhone, cucuk kepala Type C ni dan sambungkan kepada iPhone. And then dia akan keluar display dekat dia punya charger ni. Macam iPhone ni dia akan keluar maksimum 16W. So kalau nak charge Android pula, cabut kepala Type C dan cucuk kepala Lightning kepada charger ni. And then kita sambungkan kepada telefon. Dia support quick fast charging. Untuk sesetengah model dia support quick fast charging. Macam Samsung A5 saya ni, dia support fast charging 35W. Memang padu PD gun charger ni, jenama Yodex. So siapa yang cari charger telefon yang baru, nak cari yang berkualiti tapi harga berpatutan, yang boleh charge Android dan juga iPhone, boleh dapatkan charger ni. Link ada dekat bawah tu, boleh tekan dan dapatkan sekarang.